yang beli B23 dapat satu markah kat sini. Antara 03 dengan B23. Hang prefer yang mana? Aku prefer 03 lah, 03 lah. 03. Weh, tak boleh. Alright. Tak boleh. 23 terbaik dia. Okey, tak apa. Panggil B23 Mai. 23 Mai. Aku panggil 03 aku Mai. 03 Mai. Dah Mai dua-dua. So, Dia kata B23 best. Aku kata 03 best. Apa yang best kat B23? B23 best. Hantar apa? Zafar. Ada markah tu kau di B23 tau. Ada. Aku ada. Ada apa? Aku ada botol lah. Aku ambil 03 tapi aku jantan lah. Tengok apa ada. Tengok. Apa yang best 03? 03 kita ada Rafael. Okey. So apa yang menarik tentang B23 hang ni? Tu cerita sikit. Tengok. B23 ni. Hang tengok daripada depannya dah tahu dah rugged dia macam mana. Rugged pusing, bagi kita pusing. Kita tengok. Okey, jom. Hang tengok dah siap bagi side step kat tepi. Okey. Side step dengan belakang macam defender. Markah. Jap. Ni markah memang duk kemas lah kat sini. Ni tengok ni ada markah satu. Markah duk kelas. Apa lagi ada B23 hang ni? Defender Rim apa rim? Rim 21 inci. 21. Okey. Besar bang. Sedap bawa. Lagi? Napa leather. Napa leather? Lembut. Perempuan tu pasal perempuan suka. You see jangan buat main-main kan. Kalau nak goreng memang A lah. Apa 03 yang best? Aku dia ada Phantom Kit. Phantom, Ini dia ada dua version lah. Satu tu yang 03 yang biasa, ni dia ada Phantom Kit lah. Right. Phantom Kit ni dia main dengan body kit lah. Dia main dengan roof rack. Lawa. Nampak garang. Ni memang nampak macam Defender lah sikit-sikit kan. Video lagi. Okay. Yang ni ada box lah. Lawa. Box Ni box nak buh apa? Yang ni kau nak bubuk Colgate ke? Nak buh sabun ke? Tak boleh buh lah tadi. Boleh. Lepas tu dia main belakang ni dia ada box lah. Box ni dia boleh pakai untuk external lah. External use. Yang ni dia ada Phantom Kit ni dia ada tangga apa semua. Okay, right. Ini menarik lah tentang dia. Menarik. Lawa. Tak nabi kan lawa. Tapi hat tu nampak looks depan. Wih, dia punya rugged punya ni kat sini. Rugged bang. Dengan colour oren ni. Kalau orang yang rumok pakai, katalah dia pakai rumok dia 60, dia tak jadi 60, dia jadi 40. Nice. Ada. Kita akan sambung untuk part 2 nanti. Jom. Saya cakap benda lagi dalam tentang kereta Aikai. Okay. See you guys. Assalamualaikum.